So far, orang yang hype Neymar sampai nak mampus, Vini Junior dia carry Brazil dalam this tournament. Sebelum game makan nanas kena tak? Kita tak boleh buat apa. Tak, itu benda tu tak boleh nak. So dia kau tak rasa ke bro Hans, kalau Okay. France menang the World Cup, Okay. and Mbappe is the top scorer of the World Cup and Golden Boot, walau apa pun form dia dengan Real Madrid, orang akan kata Dembele tak layak sebenarnya menang Ballon d'Or walaupun dia menang World Cup dan menang Champions League. Assalamualaikum dan selamat datang ke LM90 World Cup Edition. Ini merupakan episod yang keempat selepas 3 episod pertama yang mendapat sambutan agak memberansangkan. Alhamdulillah, hari ini aku berjaya convince aku punya producer untuk jemput 2 orang sahabat aku ataupun 2 orang tetamu aku hari ni, yang mana salah seorangnya aku rasa dia antara satu-satunya orang dalam studio ni yang masih percaya it's coming home. Apa khabar Bun? Lepas pagi tadi mungkin aku ada sedikit keraguan kan. Ada keraguan. Seorang lagi yang menemani kita ni Bun Dia ni peminat tegar Cristiano Ronaldo. Yes. Dan akhirnya dia boleh bongkak balik. Ya, sebab ada banyak sebenarnya komen-komen yang kita akan bacakan sebentar lagi. Sebelum tu, apa khabar Bro Hans? aku khabar baik, tapi jumlah tidur aku tidak baik. Berapa jam sehari kau tidur nampaknya sekarang? Senang cerita aku pergi contoh hari ni saja. Hari ni actually aku tidur baru 1 jam 25 minit lebih kurang. Wih, dahsyat weh. Kalau kau tengok barai gila weh. Kau nak tahu betapa barai dia. Kau tengok mata, kau tengok bawah mata dia, kau tengok dia punya eyelid dekat atas ni. Barai weh. Kau dah boleh nampak ah. Barai. Kau sepanjang World Cup ni ada match yang kau dah miss? So far belum lagi. Sebab aku tak tahulah, sebab ini bukannya nak cakap pasal aku kena habiskan semua game. Tidak. Dia lebih kepada kau menghargai FIFA World Cup tu sendiri. Setuju. Sebab benda ni 4 tahun sekali Jarang-jarang berlaku. Dan tim-tim pun jarang-jarang juga kita boleh tengok Siapa je nak tengok Cape Verde selain daripada World Cup? Betul. Inilah waktu dia, contoh. So that's why. Okay, kenapa aku panggil 2 orang guest ni hari ni? Sebab sebelum ni Bro Hans jadi interim, so orang compare dia dengan Ruben Amorim. Betul. Dia ada t-shirt dia sendiri Nampak sekarang dia pakai baju lain. Okay, so menandakan hari ni dua-dua ni guest akulah, senang cerita. Aku nak cerita kenapa aku panggil korang semula ke studio, sebab kita menerima banyak komen-komen positif daripada video yang lepas. And Alhamdulillah, untuk episod yang kedua aku bersama dengan korang, kita berjaya untuk reach 50k views. Okay lah Satu episod, 2 video, 50k. Untuk kita yang baru bermula ni, aku rasa Alhamdulillah. Dan seperkara yang aku harus ingatkan adalah menontonnya adalah 50k. Cuma subscribernya sekarang tak sampai 6k. Apa cerita ni guys? Wow. Target apa itu? Kita target sebelum habis grouping ni, which is minggu ni lah. Uish. Kita kena reach 10k bhai. Yes. Maknanya kita kena buat something viral Mak Kening. Dalam video ni. Aku risau sikit lah. Sebabnya kalau tak cukup 10k ni, kita ada masalah. Masalah yang mana kita tak boleh nak continue lah untuk video-video akan datang. Faham. Akan tetapi, special untuk korang, kita sekarang ni tengah merancang ataupun kita akan buat satu watch along party bersama-sama dengan Coach Dom from GM United dan juga Forest Studio. Kita bawa Bro Hans untuk ke NZ Curry House Wang Semaju untuk game Norway menentang pasukan France. Pertemuan antara Mbappe menentang pasukan Haaland 3 pagi hari Sabtu. Make sure korang tidur dulu malam tu, pukul 12 korang slow-slow drive pergi Wang Semaju. Kita jumpa dekat sana. Sebab apa? Ada macam-macam kontes dan juga quiz-quiz yang kita akan buat dekat sana. Ada merchandise juga kita akan bagi. Contoh cawan, contoh lagi topi dekat belakang ni, baju. Banyak. Kalau Forest Studio ada merchandise dia pun, kita akan bawa hari tu. Kita akan collab supaya benda ni dia akan jadi lebih fun, lebih best. Yang mana follower contoh daripada Jom United pun Coach Dom Cina. Betul. Satu-satunya Cina yang pandai cakap cakap tentang bola dalam Malaysia ni. Betul. Kalau dia punya fans boleh datang, aku punya fans daripada LM90 boleh datang, Forest Studio punya fans boleh datang. Aku harap ramailah sebenarnya yang kita akan berkumpul pada hari Sabtu ni. Betul. Especially bila pertemuan antara Mbappe dan juga Haaland ni. Betul. Banyak benda, banyak angle yang mungkin akan diperdebatkan. Betul. Dan pandai kau pilih lokasi sebenarnya. Tempat tu dekat dengan rumah Bro Hans. Ya. Ya, betul. Dalam diam nampak. Dalam diam. Tu sebab dia approve laju. Sebab aku risau Bro Hans. Kalau
Contoh lokasi dia dekat Bukit Beruntung. Dia dah tak tengok jadual tau. Dia tak tengok, sorry lah bro. Minta maaf. Dia benda tu 3 pagi siap. Tapi yang paling penting kalau korang pergi situ, korang boleh perkena kari. Kari tu wajib. Terbaik Kari tu tu. wajib. Okay, Z Curry House. sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nak baca sikit lah komen-komen daripada video-video yang lepas. Sebab of course, benda ni aku belajar daripada Burn. Supaya lebih banyak interaction, kita baca komen daripada anda semua. Aris Budiman 3975 cakap, Burn, you are the best. The best Kau memang ramai So aku peminat nak react macam mana ni? Tak, masalah dia kan, ramai orang komen dekat social media. Dia orang cakap Burn sebagai pandit ataupun orang yang memberi pendapat tentang bola sepak adalah Burn yang berlainan dengan seorang host. Aku rasa dia orang cuba nak kata yang dia orang mungkin menyampah dengan aku, karakter aku dalam BDB. Tapi aku faham. Memang orang akan menyampah dengan karakter aku dalam, sebab itu adalah karakter. Itu bukan Burn yang sebenar. Mungkin Burn yang sebenar adalah Burn yang duduk kat sini, lepak dengan korang, santai. Itulah Burn yang sebenar kot. Okay. Burn yang sebenar dia macam BYS lah. Ush. BYS. Dia lain. Ingat kau nak sama aku dengan kereta BYD. Okay. Ingatlah. Burn, next komen daripada Riza Rozi 9696. Trio yang mantap. Please producer jangan tukar trio ni. Suka dengar Burn ulas. Tapi Semangat. sebenarnya aku rasa aku kena kredit kat korang lah. Sebab aku rasa aku takkan selesa kat sini kalau aku tak ada orang macam Brohan yang memang aku dah lama rasa aku ada chemistry dengan dia. Dan Mak Kening yang aku rasa surprise semua orang termasuk aku, betapa hebatnya kau jadi seorang moderator dan host sebenarnya. Aku tak sangka kau ada keupayaan tu. Sebab dah biasa tengok dia buat video soal-soalan kat itu kan. Aku tak sangka dia boleh handle crowd macam ni. Not bad. Maybe lepas ni BDB boleh suruh dia pula jadi host. Aku jadi guest. Mana tahu aku ada rancang dia tu. Why not? Kan? Okay, terima kasih atas pujian tersebut. Tapi kita terpaksa teruskan sebab apa? Komen ni panjang. Kau dah potong Burn. Kau tahu tak ada satu komen tu, kau tahu dia kata apa? Sebab last episode aku dengan Coach Dom dengan Abang Botak, Napis. Kau tahu dia kata apa? Napis Botak ni dengan Burn, lepas ni Mak Keni kau panggil dua orang ni, tengok siapa potong siapa. Sebab dua-dua suka potong cakap orang. Okay, sambung komen tadi, dia kata apa tau? Tengok Burn best, ulas, semangat, lancar. Dia tahu nak ulas pasal Newcastle dan juga tim-tim yang ada dalam World Cup. Brohans pula of course, knowledge dia memang padu. Korang ni ibarat macam formasi 4-3-3. 4-3-3 Mana salah Firmino, dia mention. Balik sana Firmino. Dia masalah bila kau dah baca benda-benda macam ni kan. Aku rasa macam ada satu gunung yang kita kena daki minggu ni kan. Jangan. Tak apa. Kita tekanan dia lain macam bro. tak apa pun. Kenapa orang suka kita punya perbualan ni adalah kita jadi diri sendiri. Ya betul. Kau tak payah nak jadi Brohan. Brohan tak payah nak jadi Burn. Betul, setuju. Sebab tu kita selesa. Yeah. Okay, sebelum kita sembang melalut jauh-jauh lagi, aku nak masuk segmen yang pertama, iaitu segmen Aperture. Pesta kad merah. 5 kad merah dalam match day 2. Kad merah mana sebenarnya yang tak patut dilayangkan? Pilihan awak Burn. Bagi aku yang paling simple yang tak patut dilayangkan, kau nak kata, actually to be fair, aku tak rasa mana-mana kad merah yang tak patut dilayangkan. Aku rasa hampir kesemuanya ada justifikasi dia. Okay. Of course lah. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh Miguel Almiron punya lah. Okay. So Miguel Almiron punya yang dikatakan kontroversi apa semua because of Prestiani law, which kita semua tahu masa UEFA Champions League last season apa yang berlaku. Prestiani yang merupakan player Benfica basically tutup mulut dia macam ni, basically luahkan kata-kata berbau racism terhadap Vini Junior, kan. Betul. Dan sampai sekarang benda tu dia nafikan, tapi Vini kata memang racism, so benda tu masih disiasat dan sebagainya. Okay, full stop. So disebabkan benda tu FIFA dah keluar law ni, kau dah tak boleh dah bercakap pakai tutup mulut ni kan. Okay. Aku rasa kalau kau kenal Miguel Almiron, even player-player yang kenal dia semua akan cakap dia ni bukan racist. Dia memang dah terbukti he's not a racist. And apa yang berlaku dalam situation tu, dia kata kalau kau dengar betul-betul apa ref tu cakap, is called confrontational punya perbualan. Sebab yelah benda tu melibatkan ref pergi tengok VAR apa semua kan. So dekat situ aku rasa ada hilang sedikit persefahaman dari sudut pandangan ref ni apa yang dia berbual. Aku tak rasa benda tu, yelah tapi the law is the law lah. Bila kau kata the law is kau tak boleh tutup mulut, kau janganlah tutup mulut. Maknanya kau masa briefing, masa Piala Dunia itu, Miguel Almiron ni tidur. Mungkin. Ya. Cuba Brohan saya, aku nak tanya kau. Boleh tak kau cuba fahamkan aku? Kau anggap aku ni orang yang tak tahu tentang peraturan ni.
adakah setiap kali player tu tutup mulut dia akan dikenakan tindakan? Oi, dia banyak. Dia satu lagi contoh masa Messi borak dengan member dia pun dalam skuad Argentina pun ada orang cuba mainkan benda tu. Ronaldo borak dengan teammate dia pun ada juga orang nak mainkan benda tu. Dia macam gini. Bagi aku ini perspektif lah Kita tengok pada apa yang berlaku pada Almiron tu dekat situ. Player number 10 Paraguay cover his mouth. Decision red card. Benda-benda macam tu kan dan sebagainya kan. Itu bagi aku dia macam gini. Ada orang dia betul-betul berharap ataupun depends ataupun tengok betul-betul pada buku. Okay. You know, buku. Maknanya tutup mulut je borak dengan member red card. Tapi bagi aku ref sepatutnya sebab tu aku cakap decision ni ataupun benda ni sebenarnya dia macam tak link tau. Sebab benda tu kau buat on the spot. Kena ada budi bicara lah maksud kau. Budi bicara satu. Kau kena ambil decision ni sebab decision tu kau kena buat on the spot tau. Kau bayangkan mana ada manusia yang boleh judge apa orang tu buat dalam masa yang singkat. Orang akan judge kau kalau kau drag perlawanan ni 5 ke 10 minit. Itu benda yang real. So bila contoh macam Almiron tu kan, bagi aku it's not fair lah. Tak fair sebenarnya kalau aku tengok setuju balik. 100% dengan kau. Daripada perspektif kita kena tahu yang rule macam gitu dia akan membawa kepada perdebatan lebih banyak. Betul. Dan dia akan main konteks. Bermaknanya dekat sini yang aku tak puas hati pasal refereeing dan sebagainya, FIFA ke apa ke. Contoh macam Dokso dan sebagainya. Itu adalah contoh yang orang boleh bagi perspektif sendiri dan orang boleh tune benda tu nampak kepada benda yang tak salah. Contoh Messi pijak belakang start dan sebagainya kan. Yang tu orang boleh main tau. Orang boleh main. Ada orang yang cakap benda tu real, which is tidak ada apa-apa kesalahan. Ada orang boleh mainkan juga itu sebagai satu kesalahan yang besar. Red card ataupun yellow card, benda tu fair. Dua-dua fair. So that's why aku cakap referee, FIFA, UEFA ke apa saja sebenarnya, diorang patut bagi decision yang fan tak boleh nak argue. Maksud kau tak boleh terlalu subjektif lah. Tak boleh terlampau subjektif. Sebab apa tau? Benda ni melarat teruk sekarang ni. Kenapa aku cakap melarat teruk? Sorry panjang sikit. Tak ada hal. Sorry panjang sikit. Sebab aku kena tekankan benda ni. Sebab apa tau? Benda ni melarat teruk sebab setiap decision tu, setiap keputusan tu, dia direct ke media sosial terlampau. Contoh, dalam game yang before macam ni, Algeria, dah buat komplain lah. Dah buat komplain lah kepada FIFA. Tak silap aku, gol Messi yang pertama lawan Austria hari tu pun ada unsur foul McAllister yang dibangkitkan lah kan. Contoh, itu adalah contoh paling senang, Messi dan sebagainya. Before pun ada juga game Qatar dan sebagainya lawan Canada, betul. Lepas tu Iran lagi. Nampak betul, tak? Banyak weh decision. Sebab tu aku cakap dia lebih kepada FIFA dan juga UEFA selaku badan organisasi sepatutnya lebih kritikal untuk tak bagi peminat ataupun fan ni ruang untuk challenge ataupun argue decision korang. Aku faham. Nampak kat situ? Aku faham. Okay. Membawa kepada perbincangan ni adalah benda-benda yang berlaku dalam match antara Qatar menentang Kanada, iaitu kad merah ke atas Asim Omer Madibo yang dilayangkan kad merah. Itu pun reckless challenge. Tapi benda tu kalau kata kita tengok dari replay slow motion memanglah nampak kasar kan. Tapi kalau kita rewind, of course referee pun tengok dalam speed yang sama kan. So benda ni sebenarnya Ben, adakah kau rasa sepatutnya tak payah tengok pun slow-mo tu, sebab slow-mo tu akan membuatkan keadaan tu lebih teruk? Okay, aku akan tanya satu soalan balik kat korang. Dalam dunia fouls yang kita dah lihat dalam, tak kisahlah kalau selama kau tengok, kalau kau tengok Premier League, kalau kau tengok La Liga, setahu aku tackles from behind tu dah lama tak dibenarkan. Betul tak? Betul tak? Itu okay. So kita boleh setuju benda tu kan? So bila kau tengok balik foul tu, kalau kau slow-mo ke, kau lajukan ke, kau tak boleh nak kira intensity terjahan tu berapa kuat. Betul? So kau kerja pergi kepada asas. Is tackle from behind allowed? Okay, tu satu. Satu lagi, kalau kaki Mamat tu boleh patah, itu dah mengatakan impact tu agak kuat. Okay. So second thing is, kau dah tahu tackle from behind. So kat situ kau dah boleh buat satu kesimpulan. Sebagai seorang ref, aku tak tahu, mungkin itu adalah ukuran dia. Aku tak boleh nak cakap secara mutlak ni sebab aku bukan ref. Kan? Tapi aku tahu law yang mengatakan yang kau challenge from behind tu dah memang tak dibenarkan dalam modern football kan. Dah lama kan. So kat situ kau dah boleh tahu, bagi aku is a legit red card lah. Okay. Sebab kau patahkan kaki dia pada waktu yang sama, intensity, follow through and tackle from behind. Okay, sikit. Sikit. Okay, dia macam gini. Ben, kita tengok Premier League dah lama, Ben. Betul. Mak Keni pun mungkin dah tengok Premier League ataupun Liga ataupun bola sepak ni dah lama sangat. Imagine bila kau tengok pada tahun 2000, 2005 dan sebagainya,
Okay, bila nak cerita pasal decision dan sebagainya, kau tahu tak sekarang ni adalah momen paling senang orang challenge ataupun orang buka semua benda. Senang gila weh. Contoh decision week in week out. Aku sebagai orang yang buat konten dan sebagainya, aku penat tau nak buka pasal VR saja weh. Sebab benda tu perspektif. Betul. Contoh, aku punya perspektif tak sama dengan kau, dengan kau. Contoh. Tapi bila kita cakap perspektif VAR ni, dia lebih kepada decision yang membuatkan game tu orang ni menang ke. Sebab tu refereeing ni benda yang patut ada di atas padang dan benda tu dah ada. Tapi refereeing ni aku nampak bila diorang jadi macam gini, orang boleh challenge, orang boleh ni. Kau tengok Arsenal sudahlah dalam Premier League. Tapi one thing yang kita kena faham juga, ada unsur-unsur setengah law dalam refereeing ni yang maknanya aku rasa as a coach akan tahu yang dia subjektif, yang memang subjektif. Maknanya dalam 10 ref akan ada 5 ref setuju, akan ada 5 ref yang buat keputusan lain. Betul. Itu memang dia tak black and white. Dalam setengah law dalam bola sepak ni dia memang black and white. Betul. Macam kau kata pasal doxo apa semua tu, itu agak black and white. Kita akan tahu sama ada itu ada deny. Itu pun ada orang kata subjektif juga, bergantung pada angle mana dia attack dan sebagainya kan. Okay, kalau kau cakap subjektif doxo tu, then aku nak tanya kau, red card kedua untuk pasukan South Africa. Yang last minute tu, adakah itu doxo atau yang macam mana? Yang second red card South Africa lawan yang hujung-hujung dia tak perlu challenge pun sebenarnya, tapi dia masuk terus 1v1 dengan keeper lah. Kalau dia lepas tu has to be doxo lah. Doxo. Okay. Tak apa. Sebab kalau kita terus bercerita tentang kad ni, dia takkan habis. Takkan habis. Especially tu bila doxo pun jadi subjektif tu tak? Bila dia melibatkan player-player terutamanya yang nombor 10 daripada Argentina. Lebih panjang conversation tu. Betul. Okay, so bawa kita kepada perbincangan seterusnya adalah game Qatar menentang Kanada ni lah. Jonathan David selepas agak hamba pada perlawanan yang pertama, Bro Hans, kali ni dia menunjukkan belang yang sebenar. Oh betul. Kanada menentang Qatar, satu match yang bagi aku daripada segi psikologi ada sedikit berat sebelah. Okay. Nampak dekat situ apa yang dalam perlawanan tu. Tapi sebenarnya sebelum daripada red card tu, diorang aku tahu memang Kanada dah leading dah pun, 2 biji gol. Tapi selepas daripada tu, nampaklah dekat situ yang memang Kanada ni gunakan sehabis baik dalam match tu sampai dia boleh tibai 6 biji gol. Tapi dalam satu masa yang sama juga kita tengok ada disadvantage daripada tim Kanada sendiri, dekat mana salah satu player diorang sampai boleh patah kaki dan sebagainya kan. Tapi bagi aku memang dalam match tu Kanada gunakan kesempatan diorang as a host lah. Dan tak ada apa nak complain sangat sebab kita tahu Qatar ataupun tim-tim daripada Asia ni akan hadapi juga benda-benda macam gini. So bagi aku lebih kepada redha lah. Betul, serius. Betul. Aku rasa dalam game ni lah kita nampak kualiti Tajon Buchanan dengan Jonathan David, Kyle Larin antara player-player yang kita tahu memang antara poacher-poacher dalam box. Jonathan David sebab last bukan time Jonathan Christie Itu pun ada orang petik dengar. Okay, next kita akan tengok sikit satu lagi host, iaitu pasukan Mexico menentang Korea Selatan. Adakah Mexico yang perform ataupun Korea Selatan belanja dia orang, Bro Hans? Pada aku lebih kepada sebenarnya sangat-sangat lucky sebenarnya Mexico kat situ. Dia lebih kepada belanja. Sebab kalau tengok di entire second round sekarang ni pun, aku nampak lebih banyak match yang agak tipis dia punya probability dia. Tapi ada match yang sebenarnya unlucky gila kau ni. Contohnya adalah game South Korea menentang ni lah. Sebab kau tengok apa yang berlaku keeper tu. Keeper tu cara dia save, lepas tu seolah-olah dia belanda sebenarnya. Dia butterfingers. Sebab dia langgar player dia sendiri kan. Betul, sebab tu aku cakap ada orang yang blame keeper, ada orang yang blame defend dalam situasi tu. Padahal itu semua adalah satu situasi yang boleh kata split second kau tak boleh nak ni apa pun. Tapi macam mana pun selepas kita tengok balik cara South Korea untuk counter back lepas tu dengan save yang banyak gila daripada keeper Mexico sendiri. Goal line save, goal line clearance. Kita tengok selepas daripada tu. So bagi aku memang South Korea teruk gila. Tapi kalau kau tengok game ni kau boleh nampak penguasaan, kau boleh kata penguasaan bola yang sia-sia daripada Korea Selatan. Tapi pernah tak kau terfikir dalam pentas Piala Dunia sekarang ni, dalam sebuah perlawanan di antara South Korea dan Mexico, di mana South Korea mendominasi perlawanan tu, mencatatkan XG yang lebih tinggi dalam perlawanan seperti ini, dan pada waktu yang sama kau rasa macam diorang in a way unlucky to not get something daripada perlawanan ni. And then also bagi aku keluarkan Son Heung-min terlalu awal dalam game ni pun banyak persoalan yang timbul. What if
Okay. What if dia ada? Cuma aku nak tanya balik dekat kau. Kalau kata kau tak keluarkan Son Heung-min, kau sebenarnya ada Hwang Hee-chan dekat bangku simpanan. Yep. So kalau kau tak keluarkan dia pada minit ke berapa? 60 lebih. So bilakah yang paling sesuai untuk keluarkan dia? Sebabnya kau pun cakap Korea ada penguasaan bola yang lama, ada XG yang tinggi, tapi yang tumpulnya adalah bahagian depan pun. Faham, tapi Son Heung-min kita tahu historically keupayaan Son Heung-min tak semestinya as a centre forward kan. Kita tahu Son Heung-min can play from the left. Kau boleh mencaturkan in such a way bila substitution yang kau buat dia, Son Heung-min ni still boleh stay on the pitch, still boleh bermain daripada sebelah kiri, memainkan peranan bukan sebagai winger semata-mata, tapi lebih kepada inside forward di mana dia betul-betul selesa dengan peranan tu kan. Walaupun kita tahu dia dah hilang that slight pace dengan faktor usia dia dan sebagainya, tapi kau tahu Son Heung-min ni adalah satu player yang big moment player, yang kau tahu in one split second shooting dia, keupayaan dia untuk find the target adalah sesuatu yang kau tagih dalam game yang kau kejar. Ya, betul. And so even if dia dapat 1 point hari tu, aku rasa mungkin Korea dah sebelah kaki dalam round of 16, round of 32 lah. And even sekarang pun kau boleh kata yelah dengan satu kemenangan boleh kata sebelah kaki dah masuk round of 32 dah ni. Sebab aku tanya tu sebabnya kita tahu Korea Selatan ni dia ada banyak option dekat bangku simpanan, bro Hans. Kalau kata kau tak sanggup untuk sacrifice your star player, bila lagi? Kita tengok Jepun sebagai contoh. Dia tak kisah kau siapa. Faham? Anytime aku rasa kau tak perform, kau dah tak boleh nak score, aku keluar je. So adakah kau rasa approach coach Korea pada malam tersebut tersilap ke macam mana? Untuk aku tak ada nak blame coach ke apa ke, tapi aku lebih kepada berminat tengok kepada ketabahan dan juga keupayaan backline Mexico dan juga keeper dia sendiri. Sebab kita kena ingat SZ yang Korea buat pada malam tu ada satu level yang agak lain juga, agak luar biasa juga menentang tim macam Mexico. Sebab kita kena tahu Mexico ni adalah tim daripada tim staff Amerika yang lebih kepada physicality, mental. Dia orang suka argumental. Kita nampak benda tu berlaku dan sebagainya. Tapi bila tengok balik apa yang berlaku ke atas Korea dalam match tu, yang seolah-olah tak ada cara lain untuk skor selain mencuba dan terus mencuba. Dia lebih kurang macam Turki punya style juga lah ni. Tapi again, dalam tournament bila kau nak cakap pasal lucky ke unlucky, kau boleh pakai. So aku akan letak Korea sebagai unlucky. Baik. Kita terus saja ke match Group C. Pertemuan antara pasukan pilihan Bro Hans, iaitu Brazil menentang Haiti. Kali ni bukan Haiti. Jangan Haiti bro. Okay. Haiti apa? Nanti kau bawa, kalau lu nak Haiti kau bawa lu pergi Shangri-La. Kan? Kalau betul nak Haiti. Cakap pasal Shangri-La, aku pernah kerja Shangri-La. Serius lah? Aku pernah kerja Shangri-La. Dahsyat lah. SLKL. Mana kau tak pernah kerja? Airport kau pernah kerja. Tak cakap aku banyak isteri. Okay, itu aku kena bawa kau masuk dalam segmen yang seterusnya. Betul. Okay, Ben, bercakap mengenai Brazil menentang Haiti. Aku suka Haiti. Minggu lepas kau tanya aku pasal peranan Matheus Cunha. Kau ada sebut aku ada petik pasal Joao Pedro. Kenapa aku sebut petik nama-nama macam Pedro kau macam Cunha? Sebab kau nak seorang striker yang lebih mobile, betul? And kau tahu Igor Thiago ni bukan nak kata dia one dimensional, dia pun agak mobile juga, tetapi dia lebih kepada fox in the box, betul tak? So bila kau letakkan someone like Matheus Cunha yang ada lebih kurang profile macam Joao Pedro juga, secara tak langsungnya kau dah nampak dah the difference in attacking wise yang Brazil offer kan, dari segi macam mana Cunha tahu macam mana nak, where should he be in the box bila contohnya Vini Junior ambil shot. Walaupun first goal tu kau boleh kata ada unsur nasib juga yang memainkan peranan, betul, tapi dia right place at the right time, betul, untuk menjaringkan gol tersebut kan. Tapi aku lebih berminat approach Ancelotti sendiri dalam game ni. Sebab kita tengok dalam game yang pertama Brazil main macam mana pun? Brazil main 4-2-3-1 Tapi dalam game ni menentang dengan Haiti, dia orang main 4-3-3 selamba. Betul. Dan dia keluarkan Igor Thiago. Dia masukkan Cunha dekat situ. Tak silap aku, Rafinha main depan juga kan? Betul. Vini tetap dekat situ lah. Dan Rafinha daripada CAM dia main kepada right wing dekat situ. Nampak ada satu time macam 4-4-2 benar. Yes, betul. Dan aku suka cara ataupun approach Ancelotti dalam game ni, sebab dia bawa satu benda yang fresh. Kita tengok daripada first game Paqueta main kat mana? Paqueta main dekat right wing. Dalam game menentang Haiti, Paqueta balik semula di bahagian tengah. Betul. So that's why aku berminat dengan cara macam gini. Dan sesungguhnya Cunha memang dikurniakan untuk bermain di sini lah. Maknanya Cunha tu, gol tu memang untuk Cunha lah senang cerita. Betul. So aku happy lah. Tapi man of the match Vini Junior, kau setuju?
Aku lebih back to back man of the match untuk dia. Aku tak ada hal sebab kita nampak so far orang yang hype Neymar sampai nak mampus. Itu yang aku nak bangkitkan sebenarnya. Tapi Vini Junior yang carry. Aku cakap yang kau simple. Sebab apa? Vini Junior dia carry Brazil dalam this tournament. Sebelum game makan nanas, kena tak? Betul. Aku nampak. Sebelum game makan nanas tau, dia punya level. Kalau orang kita makan nanas sebelum game main bola, kau tengok apa jadi? Boleh cirit tau. Dia jadi Eric Dyer tau. Dia jadi Eric Dyer. Tapi Vini level lain. Betul. Sebab benda tu acidic kan. Dia makan nanas, Betul. dia perform. Gila bag. So teruskan makan nanas lah. Kena makan nanas lah lepas ni. Bukan pisang. Okay, next kita nak tengok pertembungan antara Turki menentang pasukan Paraguay. Wow. Apakah yang terjadi kepada Calhanoglu dan juga rakan-rakannya pun? Betul lah. Game ni kalau kau nak ambil kira, kau fikir balik Turki punya, okay, kita dah tahu Turki dah basically knocked out of the competition lah kan. Sayang lah. It's over lah kan. Tapi Over. apa, 62 shots in total dalam 2 perlawanan Situ. yang ada. Tapi aku seriously aku tengok game ni, diorang betul-betul unlucky Unlucky. And dengan Paraguay dah main 10 man lepas Miguel Almiron dah dikeluarkan. Okay. Sumpah, tandukan siapa yang terkena palang tu, yang Mert Mulder. Siapa yang tanduk bola yang aku lupa. aku terlupa nama dia, tapi dia, bagi aku salah satu tu sepatutnya masuk Ya. Dan Tapi kalau kata kita tengok dari segi stats kan, average possession ada 75% daripada 2 perlawanan. Yep. Total 62 shot, memang 62 shot, tapi 13 je on target. 1333 passes dalam 2 perlawanan pun. And surprisingly, antara pemain terbaik dekat Serie A musim ni, Kenan Yildiz, player macam Ada Gula, of course nama-nama macam Zaki Celik, all these players yang kau tahu Hakan Calhanoglu. Yep. You expect a team yang ada, bukan nak kata superstar, tapi player-player elite macam ni. Yep. Kalau kau tengok group tu, USA, Paraguay, Turki dengan siapa satu lagi team? Lupa. Tengok Paraguay, memori Turki. ni gagal weh. Kan? USA, Turki, Paraguay, Haiti. Bukan. Haiti. Suka hati aku je. Australia. Aussie. Okay, peringkat awal bila kau tengok masa Turki diletakkan dalam grup ni, everyone expect Turki ni akan menjadi dark horse dalam Piala Dunia ni, bro. Yes, Betul. nanti kita tengok aku punya video prediction dengan Bro Hans. Betul. Ramai yang jangkakan. Betul. And to be fair, ramai yang jangkakan mungkin diorang akan juara grup ni ataupun minimum naik juara. Tak, it's fair sebenarnya. Bila nak sentuh perbualan pasal Turki punya preparation sebelum World Cup dan sebagainya, bagi aku it's fair untuk kita cakap Turki ni among of the dark horse yang akan perform dalam this World Cup. Sebab kita nampak dalam previous tournament apa yang berlaku ni kan pada tim diorang ni. Tapi bagi aku, sebelum preparation ke World Cup ni, untuk aku dia terlampau overhype sangat lah. Dia bukan kita fan-fan di Malaysia ni je, tapi FA Turki tu sendiri ada banyak news yang you know, overhypekan diorang punya selection, overhypekan diorang punya situasi, bakat-bakat yang ada dalam. Bakat yang ada. Aku faham it's time to sell their talent. It's fair untuk diorang buat benda tu. Cuma it's not fair jugalah. Sebab satu benda dalam perlawanan, dalam 2 perlawanan ni, lagi-lagi menentang Paraguay ni, bila kau tak ada, aku suka sentuh pasal manager. Sebab bila kau ada plan A dan kau tak ada plan B, inilah masalahnya. Betul. Sebab kita kena tahu, dalam bola sepak, dalam programming bola sepak, ni yang kau tengok kat belakang ni, 7 tambah 5, 12 ni, 5 tambah 2, 13 ni. Bila cakap pasal benda ni, manager memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Sebab bila kau gunakan satu arah, kau gunakan satu kiblat yang sama, try tak sudah-sudah sampai ke habis, dan kau tak convert, kau perlu ada plan B ataupun plan C. Tapi apa plan B? Vincenzo Montella kata kita ada 62 shots, kita tak unlucky, kita create that amount of chances, katanya lah. Kan? Tapi in a way, kalau kau fikir balik, kalau kau include semua chances dia dalam first game dan second game, cukup sebenarnya Bro Hans untuk orang menang kedua-dua game ni sebenarnya. Ya, tapi kalau sepatutnya lah. Kalau kau cakap cukup untuk diorang menang kedua-dua game, lebih daripada cukup malahan. Lebih daripada cukup tu aku setuju. Cuma shot on target tu masalah dia. Sebab shot on target tak sampai 15, tak sampai suku. Okay. So aku masih lagi merasakan, kalau kata ada masalah dalam tim Turki ni, of course lah bahagian serangan lah kan. Serangan. Cuma kena ingat juga, dalam first game dia menentang pasukan Australia. Yang memang main low block, kau-kau. main defend kau-kau, Iran Kundal lagi ke depan dia. So pada aku Turki adalah unlucky lah. Unlucky. Tak, sebab this is the problem lah. Bila sesebuah pasukan ni
masuk dalam tournament yang dikira sebagai dark horse and orang dah tahu macam mana diorang main kat Euro Nampak kali tak? terakhir. Nampak tak? Kan? Expectation is USA akan prepare untuk engkau. Australia akan prepare untuk engkau. Paraguay akan prepare untuk engkau. So kau dah tak boleh masuk dengan mentality underdog di mana kau boleh main transition je. Kau kena learn how to control games, kau kena learn how to break low blocks. Benda-benda macam tu kau kena bersedia. Aku rasa Turkey was not ready untuk challenge tu. Agree, dan bila cakap pasal underdog ni, ini antara kebaikan dan juga kekurangan underdog jugalah. Sebab orang akan bagi harapan yang tinggi juga. Macam sebenarnya harapan tu is not dia to blame tu pun. Tapi inilah pasal tournament, inilah pasal World Cup, inilah kebahagiaan yang aku jumpa untuk World Cup. Sebab benda ni 4 tahun sekali tu satu. Bila ada team yang fail, nation yang fail, is not the whole nation fail. Betul? Yeah. Tak, sebenarnya it's game of lucky. Yeah. It's game of lucky. Betul, Sebab ingat bila cakap pasal World Cup, kita cakap pasal nation, kita cakap pasal hierarchy, atuk dia ada IC ke tidak, nampak dia dah bawa cerita benda-benda macam ni, pasport dia daripada mana, line up yang ada, era time tu, era siapa golden generation dia. Betul. Dia banyak faktor yang memainkan peranan untuk engkau memenangi World Cup. So that's why aku daripada dulu terus menyokong Portugal, terus menyokong Belanda, walaupun diorang tak pernah menang World Cup. Sebab apa? Aku tahu benda-benda macam ni. Okay, bila bercerita tentang kegagalan Turki ni, of course ada Güler akan sayang lah. menerima banyak lah sebenarnya tomahan. Tapi member minta maaf, babe. Ya, itulah bagi aku macam kita dah nampak lah future leader untuk Turki ni siapa. Kenapa dia minta maaf? Maybe dia aku tak faham. Okay, aku rasa permohonan maaf tu lebih kepada rakyat Turki dengan kami dah cuba sedaya upaya, so kami minta maaf. Yang tu fair. Itu je yang kami terdaya buat. Mungkin dari unsur-unsur macam tu lah. Sebab bear in mind, ini adalah penyertaan kali pertama selepas 24 tahun. Yes. Dan kali terakhir diorang jaringkan gol adalah pada 2002. Masa diorang finish third. Dahsyat weh. Gila kan? Dah lama weh. Gila. Ya, kalau kau ingat diorang punya player star kan, ada Turan apa semua. Kereboglu Tugai. Gila weh. Tuncai. Tugai. Tugai. Keeper dia nama apa? Ni Tuncai Sanli. Hakan Sukur. Hakan Sukur. Ni yang keeper dia tu. Apa nama dia? Alah, aku lupa. Tolong tulis kat komen. Tolong komen je dekat bawah. Apa nama keeper dia yang pakai memori gagal weh. Bukan celak apa dia pakai tu kan. Putih tu kan. Betul. Aku tahu. Rustu. Bukan Yes. Kan? Rustu kan nama dia. Rustu, I think so. Aku ingat. Cuba nanti korang komen lah dekat bawah. Cuba check. Ya. Google ke? Siapa keeper Turki 2002? Tak silap aku Rustu nama dia. Confirm. 2002 aku baru dah ajar berapa pun. Sementara aku Google kau borak tu. Sebab apa aku sentuh pasal record ni, sebab diorang ni juga pernah melalui fasa-fasa macam katalah ada star player kan, ada Turan apa semua, tapi tak layak ke World Cup. Rustu Rekber. Rustu Rekber. Itu gila. RECBER kan ejaan dia. Perjalanan 2002 tu memang gila untuk Turki. Okay, next kita akan masuk ke segmen yang ketiga, iaitu tactical review. Kau nak aku buat perbandingan game dengan Iraq dengan game Senegal ke macam mana? Betul. Boleh juga. Apa yang obvious bagi aku, yang paling simple is kau nampak perubahan posisi di antara Michael Olise as a number 10, as a number 10, and of course si Dembele main as right winger lah, as a number 7 lah kan. Sebab apa aku kaitkan dua-dua benda ni? Sebab bila masuk perlawanan yang kedua, perubahan tu tak tunggu lama. Tu aku pelik, aku ingat. Yes. Bukan kita nak cerita yang game first ke? Sebab game first tu kita dah sembang kan sebelum ni. Betul. So sekarang ni kau nampak tak bila kau ubah sikit, sebab benda ni aku bukan sembang dengan kau, sorry. Aku sembang dengan Coach Dom dan juga Botak. Kita orang argue tentang front for France. Itulah pasal. Ada yang pilih Dembele dekat depan, Mbappe dekat sebelah kiri. Ada yang letak Cherki dekat number 10. Betul. So sekarang ni kita dah nampak dengan jelas impact dia bila kau masuk ke game baru, kau terus tak tunggu lama, letak je Olise tu dekat number 10. Bro Hans. Aku agree, dan sebab apa tau? Aku suka nilai seseorang player macam Olise dengan Dembele ni daripada segi bukan goal scoring saja, tapi cara dia sumbat ataupun output dia kepada Mbappe tu. Sebab kita ingat selepas daripada era Pogba, selepas daripada zaman-zaman Griezmann dan sebagainya, ini adalah cara terbaik ataupun peluang terbaik untuk France guna Olise dan Dembele tu dengan cara macam gitu. Dan aku suka nak cakap pasal benda ni. Aku kredit gila pada Dembele tu sebab apa tau? Dembele tu pemenang Ballon d'Or. Dembele adalah pemenang UCL 2 season straight. Exactly. Tapi dia mampu reducekan dia punya ego. Dia boleh
sebiji bagi pada Mbappe, dia fit Mbappe dan dia utamakan France dalam this World Cup. Because he's not that kind of player. He's not the kind of player yang nak credit all for himself. That's why. Kau tengok peranan dia dalam team PSG pun, dia tak pernah declare diri dia as the main star pun. Walaupun kita menganggap dia macam tu dan kita dah nobatkan dia sebagai Ballon d'Or winner last season kan. And dengan kata kalau France menang World Cup kali ni pun akan ada persoalan sama ada dia harus menang atau tak, walaupun Mbappe kemungkinan besar akan mencabar untuk golden boot dan sebagainya kan. Cuma Ben, sorry aku potong. Kalau kata pada kau lah kan, peranan Dembele sekarang ni sebenarnya memudahkan kerja Mbappe. Yes. Kalau kata France menang, siapa sebenarnya patut mendapat full credit? This is where it's tricky. Sebab dalam Piala Dunia yang semua striker tengah score sekarang, kalau kau tengok Harry Kane punya performance, kalau mungkin lawan Ghana tu sampah lah kan. Kalau kau ambil kira yang sebelum-sebelum, even Cristiano Ronaldo has arrived bro. Messi, Haaland, Mbappe, people are talking about the goal scorers, and kau tak boleh stop benda tu sebab orang akan tetap letakkan dorang ni on par on that. Sebab yelah the whole conversation is kita tak sangka Piala Dunia ni kita masih Ronaldo. Sepatutnya tak kan, sepatutnya lebih kepada Haaland, Mbappe apa semua, tapi dorang ni pun perform pada waktu yang sama. So benda tu highlight spotlight kat dorang. Tapi aku rasa nak kata unsung hero tak, sebab orang sedar juga peranan yang dimainkan oleh Dembele, assist yang dilakukan oleh Olise, 2 assist dalam game lawan Iraq. Kita nampak benda tu. Cuma aku rasa hype level dia tak sama macam hype level dia lain. Kita tak boleh buat apa. Tak, itu benda tu tak boleh nak. So kau tak rasa ke bro Hans, kalau sorry potong kau. Boleh. Kau tak rasa ke kalau France menang the World Cup, and Mbappe is the top scorer of the World Cup and Golden Boot, walau apa pun form dia dengan Real Madrid, kau tak rasa kan akan ada satu perbualan yang orang akan kata Dembele tak layak sebenarnya menang Ballon d'Or walaupun dia menang World Cup dan menang Champions League. One of it akan, kau tak rasa ke akan dibangkitkan isu? One of it akan dimainkan dekat situ lah, sebab kita kena tahu itu perbezaan kelab. Sebab kelab punya naratif dia dah lain. Dia berbeza dengan nation. Tapi aku lebih suka aku suka ataupun berminat nak discuss pasal synchronization antara Dembele, Mbappe, Olise, Desiree Doué dekat depan tu. Kau bayangkan dalam this World Cup tournament so far, aku rasa France ada outlet ataupun output team, attacking team antara yang paling digeruni sebenarnya. Dia bukan digeruni atas kertas yang boleh kau tulis nama dia saja. Tapi malangnya bila kau tengok line up dekat situ, dia bukan functioning as a alone. Bukan seorang yang berfunctioning. Dia ada ramai gila orang yang functioning gila kat situ. Dan bila nak cerita pasal kehebatan ataupun betapa komplitnya, kita sebelum World Cup, kita tak sedar benda ni tau. Kita tak sedar yang, komplit gila France Bila tengok dekat atas padang dalam World Cup tournament, kau tengok backline sudah. Backline aku tengok, cara dia orang main, backline macam lepas kudung tau, kejar opponent punya striker. Bapak laju. Sampai Konate tak ada tempat lah. Tak ada tempat lah senang cerita. Kau bayang, kenapa tak macam situ? Center mid ataupun tengah dah macam gitu dah. Kita tak boleh nak argue lah. Defend dah macam tu, keeper dah macam gitu. Attacking dah macam gitu. Ini pergi final ni. Kenapa tak? Ramai yang cakap even B team France akan minimum senang-senang masuk semi-final. Aku kena tutup episod ni setakat ni. Kita tak nak overrun. Boleh. Cuma last question aku, jangan ulas panjang-panjang. France pergi final ke tak? Yes. Possibility yes. Confident Korang rasa macam mana guys? Sebab menarik. Banyak lagi tim-tim yang perform yang kita belum sembang, belum sentuh dalam video ni, especially tim-tim macam Jerman dan juga Argentina yang kita akan sembang dalam part yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus subscribe LM90, support kami di semua platform media sosial. Jangan serik layan LM90. Kita jumpa dalam part kedua selepas ini. Assalamualaikum.